Salah satu lagu yang dicipta oleh Ultras dan menjadi pujaan semua yang terlibat dengan Kuala Lumpur City FC adalah Sampai Mati Kuala Lumpur. Lagu Sampai Mati Kuala Lumpur ni Ultras yang nyanyi. Sebab kita masih lupa ikut lah kalau Ultras buat nyanyi kan. Dan lagu ni tu kalau tak salah saya tahun 2015 dia buat lah. This Sampai Mati Kuala Lumpur is something that if you ask anybody anywhere in Malaysia, they will recognize KL with that chant. So that's the reason why we're using this, and this is something that is traditional. It's not from yesterday. This is what our fans using for 20, 30 years. I believe that this is something that everybody feel good. All players feel good with that. All fans feel good with that. And I think that this is something that everybody recognize about this chant. Satu-satunya yang memberi semangat tinggi kepada pemain bila turnamen adalah chant daripada Ultras lah. Macam kita tahu Sampai Mati Kuala Lumpur is one of the best chants that KL City has. So bagi kami bila kami rasa down ataupun apa ke, bila kami dengar chant tu memang beri some positivity dalam diri kita. Walaupun ia diasaskan oleh Ultras, dia masih menjadi satu slogan yang tetap kami, di mana bila-bila masa dalam stadium, dalam perlawanan, di mana penyokong memulakan chant tersebut, semua satu stadium akan sambut. So bagi saya itu adalah identiti yang kekal untuk Kuala Lumpur. Walaupun dimainkan oleh Ultras, tapi dia sedikit sebanyak dapat memberi kesan kepada kami lah, dan juga peminat-peminat cilik mengenali siapa itu Azman Adnan dan Safi Salih yang disebutkan dalam lagu tersebut. Daripada saya start bermain bola sepak sangat beri semangat lah pada pemain lah. Sebab lagu tu memang kita nampak seperti unik lah. Lagu yang dinyanyikan oleh Ultras, dan sedikit semangat daripada awal sampai ke akhir mereka menyanyikan lagu tu, menunjukkan yang mereka betul-betul walaupun tidak ramai kan, tapi mereka menyanyi tu dengan penuh semangat. Kalah ke menang ke minta bagi sepenggal ada persen kepada tim lah. Sebab kita sayangkan tim kan, tak kira saya lah kalah ke apa ke. Bab management pula kalau boleh tolong dengar lah rintihan penyokong kan. Tolong dengar, tak banyak pun sikit dengar rintihan penyokong kan, dari segi apa yang diluarkan oleh penyokong. Alhamdulillah pada tahun 2018 saya diberi satu penghormatan untuk memimpin kelab penyokong pasukan Kuala Lumpur. Dan selepas saya memimpin, banyaklah program yang kami jalankan, dan apa yang saya buat adalah Dinde bawa anak-anak saya ke stadium dan kita buat satu program bila perlawanan di luar Lembah Kelang, kita akan buat trip. Kita akan sediakan bas, makanan, minum semua untuk ketarik penyokong-penyokong yang berdaftar dengan penyokong KL City lah. Peminat ni telah mengorbankan segala benda kan untuk terus memberi semangat kepada pemain. Apa yang saya nampak, bila persatuan dan pemain beri kerjasama yang baik, dia dapat meningkatkan prestasi pemain sendiri lah. Kami harap dapatlah sama-sama meramaikan penyokong Kuala Lumpur untuk menyaksikan perlawanan. Sebab KL pun sekarang dah mula menaikkan semula nama mereka selepas menang Piala Malaysia, main AFC Cup sampai final. I think that last 2 years we have this fighting spirit. We have players. Everybody asks, why you don't play this ball possession or whatever? We cannot play that because we don't have money to buy that kind of players. So we were non-stop choosing players that are hardworking, players that are they have good fighting spirit. So this is our style. With small budget, you cannot build stars that will dribble 10 players, score goals and things like that. So we need to work as a team, and we were always hardworking team. So saya rasa pembudayaan sukan ni perlu dilakukan. Second thing yang perlu diwar-warkan di social media, di mana social media yang paling mantap dan yang paling sesuai sekarang ni adalah untuk menarik golongan muda adalah TikTok. Tidak ada blogger yang membuat liputan ataupun match day experience dari segi penonton, sebagai penonton sendiri. Apa specialnya untuk datang ke stadium? So bagi saya,
fan engagement boleh berlaku secara beberapa cara, dan antara cara adalah mungkin kita organize environment yang mereka datang, di situlah fan engagement berlaku. Kelab melakukan aktiviti-aktiviti match day yang sedang membawa non-fans pun dari fans, kerana ia merangkumi ibu bapa, remaja yang mahu meluangkan masa di stadium bukan hanya kerana bola sepak, mempunyai offering yang lain. Dulu Azman Adnan main KL, Safi Salih juga main KL. Walau bukan macam dulu, kami tetap akan gempur sampai mati Kuala Lumpur. Ribut yang melanda kini sudah berlalu. Langit keemasan akan muncul lagi, membawa sinaran kegemilangan untuk penyokong Kuala Lumpur City FC. Sentiasa